guys and Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya harap semua yang tengah menonton video ini, semua yang tengah join live ni berada dalam keadaan yang sihat walafiat dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Amin. Okay, semua tengah buat apa tu? Mesti ada yang tengah makan ke, ataupun baru lepas makan ke, ataupun tengah berehat ke kan. Lepas tu sambil tu scroll Facebook. Okay, anda bersama saya lagi, hos Nur Akilah Hayati bin Ridwan, merupakan hos anda pada malam ini untuk dalam program Sekali Lafaz. Okay, seperti yang saya cakap last week, saya yang akan sentiasa bersama anda selama sebulan untuk memberikan info-info juga tips-tips menarik dan penting berkenaan perkahwinan dan kekeluargaan melalui platform Facebook ini. So, saya harap anda akan sentiasa setia bersama kami, tim Sekali Lafaz, sampai bila-bila. Saya kat sini nak tanya kan kat anda semua, siapa antara anda di sini yang adalah pasangan yang dah lama bercinta dan dah merancang nak kahwin, tapi tak kahwin-kahwin lagi akibat kekangan masa ataupun tak ada masa nak uruskan hal-hal nak nikah ni? Siapa kat sini yang asyik busy kerja je sampai tak ada masa nak book kursus kahwin? Yang asyik OT memanjang untuk cari duit untuk kahwin sampai tak sempat nak buat HIV test? Tak lupa juga yang selalu kena pandang selek oleh bos kan, sebab asyik minta cuti je nak uruskan hal di pejabat agama. Tapi bukan setakat bos, kawan sekerja pun ada yang ikut sekali kan. So macam sedih lah, kesian kat kita kan. Then ni kalau cakap pasal family ni, family mesti duk tanya, bila lah kau nak kahwin? Hari tu kata nak kahwin, tak kahwin-kahwin lagi ke? Macam tu. Ni kalau tak kahwin ni kena postpone lagi, kena tanggung lagi. Kita lah pula kena tanggung malu pula. So saya kat sini nak beritahu kat anda semua apa yang Sekali Lafaz akan buat sebagai awareness untuk bantu you all semua melancarkan proses nikah korang. Jadi anda semua tidak usah risau, tidak usah pening-pening kepala, sebab seperti yang anda semua tahu, Sekali Lafaz mempunyai kepakaran membantu menguruskan proses prosedur nikah anda dengan cepat, pantas, lancar dan sah dalam satu pakej sahaja. So saya nak ajak korang semua untuk merasa pengalaman perkhidmatan VIP bersama kami, tidak lain dan tidak bukan tim Sekali Lafaz. Tapi kenapa dipanggil perkhidmatan VIP? Apa yang special sangat sampai dapat perkhidmatan VIP ni? Mesti korang tertanya-tanya kan, korang keris. Apalah hos cakap, saya tak faham lah. So siapa-siapa yang nak faham, siapa yang nak tahu apa yang saya maksudkan, sila tunggu di akhir video ini baru saya akan terangkan lebih detail berkenaan perkhidmatan VIP ni. Untuk maklumat anda semua, tim kami mempunyai pengalaman yang boleh dikategorikan sebagai lama, iaitu selama 3 tahun dalam bidang ini. Jadi anda semua tidak perlu ragu-ragu akan servis yang akan kami berikan kepada anda semua, kerana kami yakin kami akan memberikan servis yang paling tip-top dan anda juga akan dilayan seperti VIP. Anda tak percaya? Cuba try book sekali. Pasti puas hati. Bukan itu sahaja, kami juga akan bantu mempermudahkan urusan anda sepanjang proses nak apply nikah ni. Daripada A sampai Z, kita orang yang buat. Anda tak perlu risau, okay? Ni lah yang saya maksudkan perkhidmatan VIP ni, sebab semua benda kami akan uruskan. Anda tidak usah risau apa-apa pun. Jadi jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan dan keluarga anda yang akan berkahwin tidak lama lagi. Pastikan mereka tahu yang Sekali Lafaz sedia membantu mereka apa jua halangan sekalipun. Seperti yang semua sedia maklum, kita sudah wawarkan program yang bakal kita lancarkan nanti, iaitu sesi soal jawab bersama pakar berkenaan perkahwinan dan kekeluargaan. Daripada golongan manakah pakar tu? Untuk pengetahuan anda, mereka bukanlah calon-calon orang ya. Mereka seorang yang hebat dan sangat berpengalaman dan cukup bagus untuk kita kupaskan bersama-sama topik ini dengan mereka. Mereka adalah dalam kalangan ustaz, lawyer dan juga doktor.
Soalan-soalan agama seperti syarat nak nikah, urutan wali dalam nikah, prosedur nikah. Juga soalan-soalan melibatkan undang-undang seperti hukuman dan denda nikah yang tidak mengikut prosedur. Dan ada juga soalan berkaitan perubatan seperti apa nak buat jika HIV test positif? Boleh ke kita kahwin? Boleh ke kita ni nak berkahwin dengan orang? Berkenaan perancangan keluarga dan macam-macam lagi. Semuanya akan bakal dibincangkan dan dijawab oleh pakar-pakar jemputan kami nanti. Tapi, bilakah sesi soal jawab bersama pakar berkenaan perkahwinan dan kekeluargaan itu akan berlangsung? Anda nak tahu? Jadi stay tune ya. Jangan lupa turn onkan notification anda supaya tidak tertinggal dengan apa informasi yang kami akan postkan kepada anda semua. Like dan share video ini kepada rakan-rakan dan keluarga anda. Pastikan mereka tahu kewujudan tim kami, tim Sekalian Lafaz, dan tidak akan terlepas program yang menarik di tim kami ini. Jadi bagi menyediakan kita semua sebelum event besar kita nanti, bagi menghangatkan lagi suasana, anda akan bersama saya setiap hari Sabtu jam 9.30 malam untuk kita sama-sama bersembang santai akan info-info dan tips-tips perkahwinan dan kekeluargaan. Kami juga akan menyediakan pelbagai klip video drama pendek yang menarik yang dapat membuatkan hati anda lagi rasa terkobar-kobar senak kahwin ni. Bukan tu sahaja tau. Terdapat juga video-video step nak uruskan apply nikah untuk memudahkan lagi urusan anda semua. Kesemua ini akan disiarkan secara berperingkat khas buat anda semua kesayangan tim Sekalian Lafaz. Jadi, apa yang akan menanti anda sepanjang minggu ini? Apa yang anda akan dapat sepanjang minggu ini? Seperti yang saya mentionkan sebentar tadi, kita akan menyediakan sedikit klip video drama pendek yang menarik di pertengahan minggu. Manakala di hujung minggu pula, anda akan bersama saya setiap hari Sabtu jam 9.30 malam untuk membincangkan topik lain pula. Agak-agak topik untuk minggu ni, topik apa minggu pertama pasal lamaran dulu versus moden. Minggu lepas tips jadi menantu kesayangan. Minggu ni apa pula agak-agak? Mesti lagi expert kan? Jadi pastikan anda hadir di sesi live video saya nanti ya. Stay tune. Jangan lupa. Okey, saya ingin ingatkan kepada anda semua untuk cepat-cepat masuk ke grup Sekalian Lafaz Community agar tidak ketinggalan info-info juga promo-promo yang akan kami berikan. Kena ke masuk. Kalau masuk, dapat apa je? Untuk maklumat anda semua, hanya ahli grup Sekalian Lafaz Community sahaja tahu yang boleh menerima voucher-voucher juga promo-promo dari tim Sekalian Lafaz. So, kalau anda tidak masuk dalam grup tersebut, maka semua promo atau voucher-voucher yang anda dapat daripada tim kami tak valid lah maksudnya. Jadi, jangan lepaskan peluang keemasan ini ya. Just masuk dalam grup tu je. Senang je. Apa? Anda tak sabar nak jumpa saya semula Sabtu nanti untuk bincangkan topik yang baru? Tapi, apakah topik pada minggu ini? Mesti korang curious kan? Okey. Kalau anda semua nak tahu, topik pada minggu ini ialah topik tips nak kahwin on time. Yelah, sebab kadang-kadang ada juga yang pasangan couple ni yang asyik terlepas je dengan tarikh appointment sebab alasan-alasan yang tertentu. So, how you all nak manage time korang ni? Kalau anda semua nak tahu, kita jumpa lagi Sabtu ni ya. Jangan lupa. Jadi, jangan lupa turn onkan notification anda, like dan share video ini kepada rakan-rakan dan keluarga anda yang memerlukan bantuan kita semua. Okay? Pastikan anda dan mereka yang anda sayang tidak akan ketinggalan untuk kita sama-sama berbincangkan topik-topik yang hangat dan menarik pada minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang. Sebelum saya mengakhiri saya punya speech ni, saya akan memberikan serangkap pantun. Di dalam dulang berisi sagu, sagu dimakan burung merpati. Jangan bimbang, jangan ragu, hidup baru kini menanti.
Nampaknya sampai di sini sahaja kita berjumpa buat masa ini. Salam sayang daripada saya dan tim Sekali Lafaz buat anda dan pasangan. Buatlah pilihan yang bijak dengan memilih servis kami. Tidak lain dan tidak bukan tim Sekali Lafaz. Sekian sahaja daripada saya, Husnul Akhil Hayati binti Ridwan. Terima kasih and Assalamualaikum. Kita jaga kita. Stay safe.